So okay guys, ingat tak yang pernah aku review pasal intercom? Yang ni. Brand ni agak tak banyak function, tapi kali ni aku nak bawa korang satu produk yang best dan banyak function. Intercom apa? Let's go. Ya, ini adalah Blaise GT1 helmet intercom. Kau tengok kotak ada premium, GT1 host, headset microphone, clip base, manual, charging cable. Ni dalam banyak-banyak ni dia ada dia punya function lah. So kau tengok boleh pakai kat semua helmet. Ini memang menarik ni. Dan tengok, siap ada colour. Dan function dia macam banyak, lebih pada yang aku pernah review ni. So nanti kau boleh comparekan sendiri, tengok video aku sebelum ni. So ini dia guys, Blaise GT1 helmet intercom. Apa isi dalam? Let's go, kita buka. Ini adalah thank you card. Okay, so from thank you Blaise intercom for this giving. Ini manual, korang jangan buang, sangat penting manual ni. Dan ni kau tengok GT1 Blaise, tak berat, ringan je. Ya, ini clip dia, velcro. Kita ada soft mic and hard mic, full face ataupun yang biasa. Yang sekali charging cable. Kita tengok function dia. Let's go. So first of all, kau nak on, kau tekan ni lama-lama dan dia akan berkelip seperti ini. Sebelum tu, ini adalah button untuk tahan dan kuat. Okay, ini adalah button untuk intercom indicator. Okay, ini adalah mikrofon yang kau boleh buat untuk vlog. Yang ini adalah speaker dia. Dan ini adalah charging port. Import dia special sebab dia boleh tutup. Untuk kata orang, yang ini adalah kalis air. So, sekarang dengan mode on, so kalau nak off, kau boleh tekan lama-lama saja, lampu akan hilang. Dan kalau korang nak pair, korang kena tekan on tadi, pair clip, dan korang kena connect. Kalau kita nak charging, kita pakai kabel daripada Zoe Pro. So kalau nak charge, gunakan type C. Kalau tengah merah ni kat GTI tu, maknanya dia tengah charging. So kalau korang ada dua Blaise ni, so korang boleh connect guna intercom ni, tekan lama-lama. So masa tengah dengar lagu kan, so kalau kau tekan ni, okay ni akan pause lah. Bila kau tekan lagi, dia akan playback balik. Next, kalau nak tukar next lagu kan, dia akan tukar gitu. Next lagu, next. So kalau ni previous, so negatif ni previous. Senang lah kau nak control dekat mic korang.